Pejamkan matamu untukku, dengarlah dunia berkata-kata. Usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah, di mata kita tetap indah selagi kau masih percaya. Ketawa, kecewa, terpisah, jalan yang lurus kian berhala. Adakah semua ini yang ku inginkan, ataupun hanya mengejar dunia semata-mata? Ku harap ku masih percaya. Mengejar dunia semata-mata, ku harap kau masih percaya. Buka mata, biar aku memelukmu. Kita bersama, masih muda, masih muda. Ku harap kau masih percaya. Selama yang berlaku, siapa pun kita hari ini, sejauh mana kita pernah tersasar, kita tetap kembali sebagai sahabat. Pengenalan untuk lagu Sungai Lui ialah sebuah lagu balada yang dinyanyikan oleh penyanyi dan penulis lagu terkenal Malaysia iaitu Aizat Amdan. Lagu ini pertama kali dilancarkan pada tahun 2011 dan dimuatkan dalam album Aizat bertajuk Urusan Aizat Amdan. Dikenali dengan melodi yang menenangkan dan lirik yang mendalam. Sungai Lui mencerminkan tema pencarian diri, ketenangan jiwa dan kembali kepada fitrah kehidupan. Dalam konteks persahabatan, Sungai Lui boleh ditafsirkan sebagai metafora kepada sebuah tempat atau momen yang menyatukan semula ketenangan dan perasaan tulus antara sahabat. Ia menggambarkan betapa pentingnya kembali kepada akar bukan sahaja dalam kehidupan.
tetapi juga dalam hubungan sesama insan. Persahabatan seperti Sungai Lui itu sendiri adalah aliran yang mengalir lembut tetapi penuh makna, mengingatkan kita kepada nilai keikhlasan, kenangan masa lalu dan sokongan emosi yang tidak ternilai. Rangkap pertama, pejamkan matamu untukku. Dengarlah dunia berkata-kata. Usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah di mata, kita tetap indah selagi kau masih percaya. Okey, rangkap ini menggambarkan ajakan kepada seseorang untuk mempercayai semula hubungan yang pernah terjalin. Ia menenangkan hati dengan mengatakan bahawa walaupun dunia sekeliling sering menghakimi atau berubah, tempatnya tetap di sisi orang yang menyayangi. Perubahan dalam hidup tidak semestinya menghapuskan keindahan yang pernah ada selagi masih wujud kepercayaan antara satu sama lain. Seterusnya rangkap 2, iaitu ketawa kecewa terpisah. Jalan yang lurus sekian berhalang. Adakah semua ini yang ku inginkan ataupun hanya mengejar dunia semata-mata? Ku harap ku masih percaya. Rangkap ini menggambarkan perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka. Ketawa dan kecewa silih berganti hingga membawa kepada perpisahan. Walaupun niat asalnya baik dan jalannya lurus, pelbagai halangan tetap muncul. Ia menimbulkan persoalan dalam diri. Adakah semua ini benar-benar apa yang diinginkan atau sekadar terperangkap dalam mengejar kehidupan duniawi? Di sebalik kekeliruan itu, penyanyi masih berharap agar dirinya tidak hilang kepercayaan terhadap makna sebenar hidup dan hubungan. Okey, seterusnya adalah rangkap 3. Buka matamu, biar aku memelukmu. Kita bersama, masih muda, masih mentah. Ku harap kau percaya. Okey, masuk rangkap ini adalah untuk menyampaikan harapan dan pemulihan dalam hubungan. Ia mengajak seseorang untuk kembali sedar dan membuka hati, menerima pelukan sebagai simbol kasih sayang dan pengertian. Meskipun mereka masih muda dan belum matang sepenuhnya, penyanyi yakin bahawa selagi ada kebersamaan dan kejujuran dan keinginan untuk terus bersama walaupun pernah melalui perit dan silap. Seterusnya rangkap keempat. Selama ini mengulang sebanyak 7 kali. Maksud rangkap ini ialah pengulangan frasa selama ini menggambarkan penekanan terhadap tempoh masa yang panjang, seolah-olah mengimbas kembali segala kenangan, pengorbanan dan perasaan yang telah dilalui bersama. Ia membawa maksud refleksi dan luahan hati tentang betapa banyak yang telah dilalui, dihargai dan mungkin juga disesali. Pengulangan ini juga menelahkan kesungguhan emosi dan mendalamkan kesan sentimental terhadap perjalanan hubungan itu. Rangkap 1 iaitu pejamkan matamu untukku. Dunia berkata-kata, usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah di mata, kita tetap indah selagi kau masih percaya. Dalam nilai estetika yang terdapat dalam rangkap ini adalah emosi dan kedamaian dan keindahan dalam perubahan. Emosi dan kedamaian iaitu baris usah kau ragu, di sini tempatmu, memberi rasa perlindungan dan penerimaan tanpa syarat, mencerminkan kesetiaan dan kasih sejati antara dua jiwa, sama ada sahabat atau pasangan. Lirik ini menimbulkan rasa tenang dan selamat, menjadikannya sangat menyentuh jiwa pendengar. Kedua iaitu keindahan dalam perubahan ataupun optimize. Walau dalam iaitu rangkap berbunyi, walau berubah di mata, kita tetap indah, menampilkan nilai estetika yang tinggi. Ia menunjukkan bahawa meskipun keadaan atau pandangan berubah, keindahan hubungan itu masih kekal. Ini ialah simbol harapan, penerimaan dan kesetiaan yang abadi. Seterusnya adalah rangkap kedua. Ketawa kecewa terpisah. Jalan lurusnya sekian berhalang. Adakah semua ini yang ku inginkan ataupun hanya mengejar dunia semata-mata? Ku harap
ku masih percaya. Okey, nilai estetika yang terdapat dalam rangkap kedua ini adalah yang pertama, bahasa kiasan dan simbolik, iaitu jalan yang lurus sekian berhalang. Ialah metafora kepada halangan dan hidup atau hubungan. Ia memberikan gambaran visual yang kuat tentang cabaran yang dihadapi dalam perjalanan yang dulunya jelas dan mudah, menambah unsur imagery yang memudahkan pendengar membayangkan perjuangan dalaman. Seterusnya yang kedua adalah nilai falsafah dan reflektif. Soalan retorik seperti adakah semua ini yang kuinginkan ataupun hanya mengejar dunia semata-mata, membawa unsur falsafah yang menggambarkan pencarian identiti dan tujuan hidup serta kritikan terhadap kejaran materialistik. Ini mencerminkan keindahan berfikir dan merenung makna kehidupan yang lebih mendalam. Seterusnya, pada rangkap yang ketiga ialah buka matamu, biarkan aku memelukmu. Kita bersama, masih muda, masih mentah. Ku harap kau masih percaya. Nilai estetika yang ada pada rangkap ketiga ini ialah yang pertama ialah simbolisme dan imagery, iaitu masih muda, masih mentah, menggambarkan fasa awal kehidupan yang penuh potensi tetapi juga keraguan. Ia menyimbolkan permulaan dan peluang untuk berkembang bersama, mencipta imej perjalanan hidup yang belum matang tetapi penuh harapan. Nilai estetika yang kedua ialah keindahan bahasa, iaitu bahasa puitis. Lirik menggunakan ungkapan lembut dan metafora yang mencipta suasana tenang dan mendalam. Contohnya, buka matamu melambangkan kesedaran atau permulaan kepada sesuatu yang lebih besar, manakala biar aku memelukmu menggambarkan kasih sayang dan sokongan emosi. Okey, seterusnya rangkap keempat iaitu selama ini yang mengulangi sebanyak 7 kali. Penggunaan teknik repetisi pengulangan frasa berfungsi sebagai alat retorik yang memberi penekanan kepada sesuatu makna atau perasaan yang mendalam. Dalam kes ini, selama ini mencipta kesan tekanan emosi, penyesalan atau penantian yang berpanjangan. Ia mencerminkan konsentrasi perasaan atau sesuatu yang telah lama dipendam. Estetika emosi. Pengulangan ini membina emosi yang instan seperti seseorang yang sedang mencuba untuk meluahkan perasaan yang sudah lama terpendam tetapi tidak mampu diluahkan sepenuhnya. Ia mencipta suasana melankolik, reflektif dan penuh harapan atau kesedihan bergantung pada konteks muzik dan lirik sebelumnya. Kesimpulan untuk lagu ini adalah lagu ini mengangkat tema kepercayaan, pencarian diri dan ketulusan dalam hubungan, sama ada dalam konteks persahabatan, cinta atau perjalanan hidup. Ia menggambarkan pergolakan emosi seseorang yang sedang menghadapi perubahan, halangan dan kekeliruan dalam hidup. Namun, masih berharap agar rasa percaya dan ikatan yang pernah wujud tidak hilang. Liriknya penuh dengan luahan hati yang jujur, mengimbas kenangan, mempertikaikan tujuan hidup dan akhirnya memilih untuk tetap percaya pada nilai kasih sayang